Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Emilia, wartawan TV PSS Access. Hari ini kita menyaksikan satu majlis penuh keberkatan, iaitu Majlis Khatam Al-Quran yang menandakan kejayaan dalam menyempurnakan 30 juzuk kitab Al-Quran. Bagi umat Islam, Khatam Al-Quran bukan sekadar satu pencapaian, tetapi juga satu langkah dalam memperkukuhkan hubungan dengan kalam Allah. Mari kita saksikan majlis hari ini. Kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi pada kita sejarah kita. Sesungguhnya kita ini menurunkan Saya kini bersama Datuk Haji Muhammad Arif bin Haji Yusa, YDP PIBG SMK Air Keroh. Soalan pertama, bagaimana PIBG dan pihak sekolah boleh bekerjasama untuk memastikan program ini terus berkembang? Terima kasih. PIBG dan pihak sekolah seharusnya berganding bahu dan sentiasa bekerjasama dalam menjayakan setiap program bagi memberikan impak kepada kemenjadian murid, dan PIBG sudah tentunya akan sentiasa menyokong dan dengan bentuk dari segi bentuk kewangan maupun dari segi bentuk kemahiran yang lain, dan kita berharap supaya dengan ada program begini para pelajar akan dapat manfaat dan dapat menjiwai semangat bulan Ramadan ini. Baiklah, soalan yang kedua, apa harapan YDP terhadap program ini dan generasi pelajar yang terlibat? Tentunya bagi pihak PIBG, kita mengharapkan semua pelajar tanpa mengira kaum sebenarnya, terutama sekali mereka yang beragama Islam, akan dapat menjiwai semangat tarbiyah Ramadan ini, dan sekurang-kurangnya dapat melatih diri mereka dan membiasakan diri mereka dengan amalan-amalan mulia yang telah pun ada dalam sepanjang bulan Ramadan ini. Dan perkara ini tidak hanya terhenti di program ini saja, malah akan dibawa kepada bulan-bulan berikutnya sepanjang anak-anak menerima pendidikan di sekolah menengah kebangsaan Air Keroh ini. Dengan berakhirnya Majlis Khatam Al-Quran ini, jelas bahawa ia bukan sekadar satu tradisi, tetapi juga satu tanda kesungguhan dalam mendalami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja laporan kami. Saya Emilia, wartawan TV PSS Access. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!